Hey guys. So hari ni waktu record ni hari Isnin. Berapa bulan sekejap 16 Mac. So lagi 2 hari sekolah nak cuti. So kebetulan pula hari ni transporter tak ada. Dia kata 2 hari ni diorang ada hal urusan keluarga lah. Jadi aku kembali untuk jadi transporter, ambil dan hantar anak sekolah lah. So tadi aku dah hantar yang si kecil. So now aku tengah tunggu si kakak pula. Tak tahulah pukul berapa. Cuma aku nak beritahu memang panas mat. Panas. Okay, hari ni aku nak try setting walaupun video ni bukanlah fully pasal kamera ni, tapi hari ni aku nak try setting. Hari ni aku nak try setting yang hari ni aku tak ambil, aku tak record guna 4K lah. Aku akan guna 1020 HD lah kot. Kalau bahasa-bahasa kasar dia HD lah. Tapi aku tengok gambar clear je. Sebenarnya mungkin lighting lah. Kalau lighting tu okey je lah. So dalam vlog hari ni, ni aku tengah tunggu anak aku. Sekejap lagi nak pergi ke Setia Mall sekejap. Ada urusan sikit. Kita kasih settle ambil barang. Urusan-urusan ni lah. Urusan-urusan raya lah, apa semua ni. Dalam vlog hari ni aku nak cerita pasal satu benda lah. Aku rasa aku tengok 2-3 hari ni aku tak duduk menghadap phone masa aku buat kerja lah. Aku buat research sikit. So Jumaat, Sabtu, Ahad aku buat research lebih sikit lah. Malam lah, especially malam lah, bila dah selesai urusan-urusan keluarga semua. Jadi aku pun macam okay lah, aku nak buat research. Jadi aku tengok lah a bunch of video. Banyak video yang aku tengok untuk aku dapat sedikit info ataupun benda yang aku research tu lah. So adalah beberapa perkara yang aku rasa macam ya betul lah benda ni. Tapi ada 1-2 video ni aku rasa macam sebenarnya inilah. So macam gini, kadang-kadang bila kau buat video, kau akan jadi stuck lah. Kau jadi stuck dekat apa nama dia, kau stuck, tak ada idea. Kau macam okay, lepas tu kau cuba menggunakan hack. Maksud hack ni ataupun cheat code lah. Macam mana nak growkan kau punya branding, macam mana nak growkan kau punya channel, macam mana nak grow kau nak benda-benda tu lah. Jadi ada macam-macam lah, macam-macam how to grow. Tu antara topik dia lah. Antara topik yang kau boleh buat, yang ni aku share sikit tips lah. Write benda yang tengah trending. Tapi bukan trending yang apa-apa kat luar ni. Bukan trending dekat TikTok ke, trending tu bukan. Maksudnya kau pergi dekat YouTube channel kau write dekat benda yang tengah trending. Apa benda yang tengah trending dekat TikTok, dekat YouTube. Kau tengok dekat YouTube, benda ni. So hari ni mungkin cerita pasal how to grow your channel faster. So benda-benda ni lah. Kau write trending tu. Sebab aku tengok trending YouTube sekarang memang how to grow your channel faster, how to grow your view or subscriber or whatever. So benda ni lah, which is aku setuju je lah. Apa benda yang dia cakap aku setuju. Aku taklah kata salah. Tak, aku setuju. Aku setuju je. Sebab benda tu betul. Sebab kalau kau tak write dekat benda yang tengah trending, orang tengah search, jadi kau pun tak dapat lah dia punya macam mana nak panggil benda-benda yang dia dah terspill tu. Benda dah spill tu, kau dapat lah lebihan dia tu. Macam kau berniaga kan, kedai kau ramai, lepas tu aku buka kedai sebelah kau. Bila kedai kau penuh, orang yang datang ni akan pergi kat tempat aku juga. Tempat aku pula penuh, yang sebelah tu pula pergi. Jadi macam itulah kalau kau perasan kenapa kedai ikan bakar macam kat mana-mana tu dia buka sebelah-sebelah, semua boleh hidup. Sebab lebihan tu akan datang. Sebab akan ada orang akan pergi kat tempat yang macam kedai kecil. So mungkin ada orang dia akan cari smaller creator. Macam aku, mungkin banyak lagi smaller creator yang lain. Dia akan cakap betul lah apa benda yang dia cakap ni. Cumanya
ada perkara-perkara yang aku rasa tidak berapa setuju. Contoh macam editing. Dia kata kena editing power, kena buat ini power, kena itu power. Pada aku benda tu very subjektif lah. Sebab ada banyak juga channel aku tengok buat imah kat mana pun lah, Malaysia ke, overseas ke, luar negara ke, mana ke. So dia punya channel ni, dia record macam aku ni, tak ada edit, tak ada cut-cut, terus je straight dia, video dia straight je. Jadi video straight ni dia macam memang straight je lah. Tak ada edit lah. Macam kau nak bagi dia tune ke, nak masukkan montage lah, whatever ke, apa benda semua, editing kau nak masukkan benda macam video-video tiba-tiba macam aku tengah bercakap how to grow, naik graph lah. Tak ada, benda tu tak ada. Dia straight dia macam aku. So benda tu aku macam kurang setuju lah. Bukan kata benda tu salah, aku kurang setuju. Bukan semua video itu perlukan editing. Tu satu lah. Tapi aku belajar satu juga benda. Kadang-kadang kau terlampau fikir macam mana nak grow kau punya channel, macam mana kau nak dapat viewer ramai. Ada ramai juga yang aku tengok, tapi diorang ni memang nama-nama besar. Nama-nama besar. Dia cakap kau buat je. Kau buat je. Sebab ada orang tu tahun yang ke-6 baru dia boom, and terus memang melantun-lantun lah. Tahun yang ke-6. Ada orang tu pula tahun yang ke-3. Ini kau baru 6 video, baru 6 konten, kau dah macam mengeluh. Tak boleh lah. Bukan macam itu. Even kalau kau kaji pasal Mr. Beast kan, kalau kau kaji pasal Mr. Beast, macam mana dia grow apa semua pun, dia pun sama. Dia buat sampailah satu video kau tu. So benda ni pada aku masih lagi melibatkan rezeki lah. Kalau dah rezeki kau, tiba-tiba satu video kau meletup, kau akan jadi lah. Itu je. Kau kaji lah macam mana pun, kau panggil lah mana-mana orang ke apa ke. Kalau kau belum ada branding nama kau belum kuat, kau panggil lah siapa-siapa pun, editing lah macam mana pun, kalau benda tu belum rezeki, belum lah. Macam itu lah. Tapi bukanlah itu main point dia. Sebenarnya masih buat. Kalau kau stop buat, benda tu tak jadi lah. Kau kena keep on buat. Teruskan je. Macam gitu lah. Jangan stop. Bila kau stop tu yang macam lepas tu aku nak buat kajian ni lah. So ada satu mamat ni, dia kata mula-mula dia buat dulu satu niche, lepas tu dia besarkan niche dia. Which is aku rasa benda tu mungkin betul lah. Mungkin betul. Sebab sekarang ni mana-mana social media atau mana-mana platform dia menggunakan AI. Bila kau post sesuatu dan AI tu rasa macam okay, mungkin ni lah. Contoh lah, kau suka Pokemon, kau pun post pasal Pokemon. Tiba-tiba lepas minggu kau post pasal Counter Strike atau Minecraft. So kau punya video ni, AI ni akan hantar kat orang-orang Pokemon ni, tapi diorang tak minat, diorang tak tengok. Sebab tu tiba-tiba kau punya view tu jatuh. Dia macam gitulah kan. Dia macam itu. So aku rasa yang tu aku setujulah. Which is aku rasa aku pun mungkin akan teruskan buat benda tu dulu. Aku kecilkan. Aku akan cuba, aku akan tengok lah. Mungkin aku tengok dalam sebulan ni, mungkin lepas raya kita akan all out sikit. So kita akan tengok kalau aku kecilkan niche tu dulu, lepas tu baru aku besarkan. Ataupun nanti mungkin bulan yang kedua aku akan cuba untuk kembalikan balik aku punya series-series yang lain lah. Financial vlog aku, daily me, aku dan vlog ni. So jadi mungkin aku akan ada 3 series yang korang tengok, dia ni ada episod-episod. So orang boleh tengok dalam playlist lah. So aku akan cuba lah, kita tengok macam mana. Sebab aku masih lagi dalam keadaan yang mengkaji. So mungkin aku dan vlog ni aku akan buat episod yang macam seminggu sekali. So video daily me tu mungkin kita akan bercerita pasal macam-macam lah, daily apa benda kita buat ke, whatever ke, apa benda semua. So financial vlog tu pula dia akan balik pada topik original aku lah, financial vlog. Tapi cuma aku nak bagi tahu satu benda lah. Aku dah tengok satu video semalam ke pagi tadi Pagi tadi kot, pukul 4, pukul 3 macam tu lah. Dia tiba-tiba terkeluar satu video ni, satu mamat ni. So dia kata dia buat konten
bukan untuk dia macam mana bukan nak dapatkan income daripada sini lah. Dia memang buat konten dia tu untuk macam free marketing untuk dia lah. Dia brand diri dia sebab dia berniaga ataupun entrepreneur whatever lah nama tu kan lah. Tapi dia macam orang yang work hard untuk kejar benda tu lah. So dia kata dia memang buat. Dia kata sebab dalam piramid untuk kau business ataupun business lah ataupun sales kan, first sekali adalah marketing. Jadi dia adalah antara orang-orang yang macam introvert. Dia kata macam I need to do the video lah. Dia pun buat video. Dia buat video guys. Dia kata memang kelakar lah. Macam aku pernah cakap dalam video-video aku yang sebelum ni, aku cakap pasal apa benda yang berubah bila kau start buat konten. First kali orang akan kenal kau. Orang akan start kenal kau. Aku beritahu kau satu benda kadang-kadang kan kau rasa macam alah sikit lah view aku 20. Kalau kau berniaga, kalau kau berniaga macam aku, which is aku kira niaga lah kan. Sebab aku, walaupun aku agent, aku still ada benda-benda lain yang aku buat. Maksudnya macam-macam lah. Aku niagakan suara aku, nyanyi, whatever apa semua. Jadi aku berniaga. So kau imagine contoh macam aku basking. Kalau ada depan kau lalu 2 orang kan, kalau orang depan tu lalu 2 orang, mungkin kalau orang tu bagi 200 banyak lah. Kalau dia bagi RM1, itu je lah rezeki kau. Tapi kalau tak ada orang lalu langsung lah tak ada. Faham tak? Tu meniaga aku lah. Tapi bila aku live dekat TikTok aku nyanyi, orang bagi je gift. Cuma gift tu mungkin kecil-kecil sikit lah compare tu macam kau pergi basking. Sebab basking tu depan-depan kan, orang boleh QR apa benda semua. Jadi benda-benda macam gitu lah. So aku rasa benda yang dia cakap tu betul lah. Kau kena ada dalam map. Kau kena keluarkan diri kau. Kau kena show diri kau. Baru orang macam oh betul lah ni. So konten dia tu aku rasa macam menarik sangat lah. Konten dia sangat menarik untuk aku. Aku tak tahu lah orang lain. So dia kata macam tu, aku cakap oh betul juga Lepas tu dia kata kau hanya perlu buat. Kau jangan fikir pasal view. Kau jangan peduli apa orang nak cakap. Which is aku rasa kalau engkau orang yang berniaga, contohnya kau buat bisnes, tak kira lah apa bisnes yang kau buat pun, kau join industri yang memang buat sales dan marketing ke apa benda ke, kau malu, tak boleh lah. Tapi kalau engkau bukan orang tu, kau orang yang kerja makan gaji apa semua, kau tak nak buat konten, jangan buat lah. Tak perlu pun, tak ada keperluan. Faham tak? Sebab kau tak perlu nak adakan diri kau dalam map. Kau tak perlu diri kau duduk dalam untuk orang kenal. Sebab kau bukannya orang yang buat bisnes, kau makan gaji. Jadi untuk orang-orang yang berniaga, untuk orang yang buat sales dan marketing, untuk orang-orang ni, any agent lah, Kowe, Kuko, penapis air, apa saja, LG ke whatever, real estate, insurance, unit trust and whatever, kau kena buat konten. Seriously. Aku pernah cakap benda ni dulu 2019, sebelum 2019 tu lah. Orang gelakkan aku. And which is sekarang ni aku tengok ramai orang dah start. Betul lah tu. So sekarang ni orang akan pilih agent. So lagi senang lah. Sebab kau ada, satu kau ada brand. Nombor 2, orang suka dengan kau atau tidak. Kan? Cara kau bercakap, bila kau explain sesuatu. Jadi diorang macam oh aku tertarik dengan agent ni lah. Oh aku suka benda yang ni lah. Aku suka orang yang push aku lah. Aku suka orang yang menekan-nekan lah. Contoh macam gitu. Ikut dia punya preference masing-masing lah. Sebab tu aku suruh kau keluar. Dan akan ada juga ejen yang tidak keluarkan diri dia sebab dia suka cara tradisional. Benda tu pun tak ada masalah, buat saja. Benda tu pun tak ada masalah, buat saja. Cuma benda yang kena ingat adalah, ataupun benda yang kena jadikan satu benda yang kau kena fikir, 5-10 tahun lagi kita akan ke zaman AI. Aku pernah cakap juga benda ni dulu. Kenapa kena buat brand ni? Sebab lagi 10 tahun, 15 tahun, contoh aku nak beli sate, mungkin waktu tu AI nama Alexa. Oh Jarvis lah, kalau kita geng-geng Iron Man kan, Jarvis, aku nak makan sate. Dia akan keluarkan sate yang paling popular ataupun sate yang memang ada dalam sistem. Kalau kau tak dudukkan diri kau dalam sistem, tak letakkan diri kau dalam map, macam mana? Sama lah, insurance ke, property ke, apa ke,
Macam itulah kan. And sekarang benda tu dah slowly ke situ. Kalau kau tengok, kau buka FB ke, kau buka YouTube ke, kau tengok orang-orang yang berniaga, yang buat real estate lah. Aku suka tengok dia. Hai guys, Assalamualaikum. Contoh hari ni saya berada di Bongek, Negeri Sembilan, Rembau. Rembau, Negeri Sembilan. Kita ada tanah 1 ekar nak dijual. Ni pagar belakang tu sampai pagar belakang tu, rumput semua dah potong rata. Ni nombor telefon. Apa-apa korang nak, korang order. Kau imagine, benda tu lagi dahsyat daripada diorang buat FB ads. Benda tu lagi dahsyat daripada diorang buat Google ads. Sebab benda tu viral secara percuma. Satu, free. Nombor 2, dia lagi meluas. Sesiapa saja boleh tengok. Faham tak? So benda tu lah. Benda tu lah. Sebab tu aku macam menarik sebenarnya jadi ejen ni. Tapi aku nak cari macam ejen yang tanah lah. Mungkin menarik lah. Bijak kata, mungkin aku boleh try nanti. Tapi tak apa lah, tu bukan main point dia. Main point dia tu lah. Which is aku bukanlah nak cakap apa. Aku buat juga konten sebab aku percaya benda tu. Dan aku pun dapat klien sebelum-sebelum ni majoritinya online. Bukanlah online orang yang tak kenal saja, orang yang kenal pun sama. Mungkin kawan-kawan tak suka bila kau cakap, aku sekarang jadi ejen insurans, kau tak nak beli apa-apa dengan aku kan. Mungkin aku pernah buat silap tu. Mungkin siapa ejen pun pernah buat silap tu. Kau bayangkan sekarang ni orang datang macam, aku nak tanya pasal ni aku nak tanya pasal tu. And seriously, ni aku bukan sembang. Kau boleh tanya siapa yang rapat dengan aku. Aku banyak dapat message daripada orang-orang kat luar. Saya nak beli, contoh medical card, saya nak buat ni sebab aku akan tanya satu soalan lah, untuk aku punya sendiri, aku punya data apa semualah. So aku akan tanya dia macam, dari mana dapat nombor saya? Saya buka dekat sini, saya buka kat social media ni, saya type company ni ataupun medical card ke atau whatever, keluar nama abang dulu. So benda tu lah. Benda tu yang kau nak. Bukan cakap aku pandai, tidak. Bukan aku cakap aku bagus, tidak. Benda ni aku ajak orang ramai-ramai buat. Kalau kau buat benda ni, mesti ada hasil lah. Mesti ada hasil. Percayalah. Cumanya kena konsisten. Kau tak nak viral semata. Kau nak orang yang datang itu orang yang genuine. Sebab kau berniaga. Tapi untuk grow channel itu, macam aku cakap dia ada cara-cara dia apa semua kan. Mungkin boleh cuba lah. Kau buat satu topik yang kau suka, lepas tu kau besarkan niche kau, dan lama-lama dia akan boom lah. Macam tu. Aku rasa panjang sangat lah hari ni kita bebel. Itu saja. Sementara tunggu si cekodok aku ni. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Macam aku cakap korang nantikan, mungkin aku akan besarkan channel aku ni dengan siri-siri yang lain. Assalamualaikum. Ciao.